Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk video kali ini, saya nak tunjukkan macam mana nak keluarkan attendance report. Maksudnya, kita nak keluarkan punch card kita lah. Okey, kita keluarkan pendrive. Pendrive yang saya bagi tu ada dalam kotak tu. Masuk sini dulu. Okey, pergi dekat menu. Dekat sikit. Okey, pergi dekat menu. Pergi dekat U Flash. Tekan OK. Pergi dekat attendance record. Tekan OK. Okey, kat sini kita boleh pilih tarikh. Okey, kat sini ada tarikh tu kan. Okey, pilih tarikh dulu. Kita ambil contoh 1 hari bulan 6 sampai hari ni lah. Kalau nanti kita pilih sampai 31 lah. Sekarang ni tak boleh pilih sampai 31 sebab belum cukup lagi tarikhnya. Kalau dah masuk 1 hari bulan 7 esok, kita boleh pilih bulan 6, 8 hari bulan 6 sampai 31 bulan 6. Okey, bila dah settle ni, pergi dekat download. Tekan download. Tekan download tu dia akan masuk dekat pendrive ni. Okey, lepas masuk dalam pendrive, dia akan keluar ni Excel. Kat sini ada summary, ada log, ada ni punch card ni 1, 2, 3, 4, 5. Sepatutnya ada 6 ni, tapi tak apa. Saya daftar ada 5 nama je kat sini. Okey, kat sini summary, dia akan tulis kat sini. Sepatutnya 1 bulan ada 64 jam. Nanti kita datang berapa jam sebulan, dia ada tulis kat sini semua summary ni. Dan kat sini berapa hari datang, sepatutnya ada 16 hari tapi datang sehari je, macam tu. Kat sini ada dekat logs, masuk keluar semua ada tulis kat sini. Tapi yang paling penting ni lah, dia macam bentuk punch card ni. Macam bentuk punch card ni, dia ada tulis sini kita punya jawatan, department lah, department jawatan lah tu. Tarikh 1 sampai 22 bulan 6. Nama kita, nombor. Ni nombor ID kita lah. Nombor ID punch card. Bila kita datang, ni tak datang lah ni sebab ni kita test kan. Absent ni kalau tak datang. Satu Ahad cuti. Kalau macam ni dia dah tulis. Dia masuk je tarikh baru ni hari Senin ni. Saya punch tadi pukul 12 lebih. Dia masuk dekat sini in. Dia masuk in kat sini sampai pukul 5 kan. Pukul 4 lebih tu. Petang dia out lah. So itu je untuk nak dapatkan attendance report. So nanti kat sini cuma tekan dia keluar macam ni je lah, print je. Tapi jangan risau, yang ni tak boleh edit, langsung tak boleh edit. Tengok dia dah protected. So printnya macam tu je. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.